Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider tu subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Pada 6 hari bulan November 2009 di sebuah pegunungan di daerah Hiroshima. Hari itu memang sesuai sangat untuk sesiapa untuk pergi hiking ke dalam hutan dan menikmati udara segar di atas bukit. Tempat yang menjadi tumpuan para hikers adalah Gunung Garyu. Nama Garyu tu sebenarnya berasal daripada perkataan Ryu ataupun naga. Dan maksud Garyu adalah naga yang sedang berehat ataupun reclining dragon. Hutan di sekeliling gunung tu bernama Garyu no Mori. Dan yang menariknya, trek hiking adalah di sepanjang pegunungan tu. Dia lebih kurang macam berjalan dekat atas belakang naga. Dan yang lagi menarik adalah tempel-tempelnya dibina sejak daripada zaman pemerintahan Edo lagi. Ini stok beratus-ratus tahun punya tempel tau. Di samping tempat tu menjadi tumpuan para hikers, hutan tu juga menjadi tempat penduduk kampung ni mencari makan, especially untuk pengutip cendawan. Salah seorangnya adalah Masao. Dia adalah penduduk daripada kampung berdekatan dekat hutan tu. Boleh dikatakan 2 hari sekali dia akan hiking ke dalam hutan untuk memetik cendawan yang tumbuh. Pada hari tu, dia dan anaknya pergilah mengutip cendawan tu macam biasa. Tetapi pada pagi tu, cendawan dah habis kena kutip dengan pemetik yang lain. So dia dengan anaknya decide untuk berpecah. Anak dia pergi dekat area-area berdekatan dan Masao pula cari kat dalam sikit. Bila sampai dekat area pot tu, memang bersepahlah cendawan. Dia mula kutip satu persatu. Elok dia tengah kutip-kutip tu, tiba-tiba dia nampak sesuatu yang pelik. Selalunya hutan dekat area Jepun ni memang tebal gila. Cahaya matahari memang susah nak tembus pokok-pokok yang besar tu. So dalam cahaya redup-redup tu, Masao nampak macam ada benda putih di balik daun-daun yang kering. Mula-mula tu diingatkan cendawan. Uish, besar cendawan ni. Dia selak-selak lah daun tu. Ambil kau. Nak terkencing Masao pada masa tu. Benda putih tu adalah rangka manusia yang separuh mereput. Hoi, gila weh. Tengah-tengah hutan tiba-tiba ternampak pula benda-benda macam tu. Oh, kalau Abang Boy bukan setakat terkencing je, mau pingsan terus dekat situ. Masao terus berlari ke bawah dan talian kecemasan terus dibuat. Polis terus menjalankan siasatan. Polis mendapati yang rangka tu tak komplit guys. Sisa-sisa yang lain bertaburan dekat sekitar kawasan tu. Kebanyakannya ditanam di dalam kubur yang cetek. Tengkorak yang pengutip cendawan tu jumpa adalah berkemungkinan dilarikan oleh binatang liar. Pasukan forensik memulakan proses untuk mengumpulkan bukti. Menurut siasatan awal, sisa mangsa mempunyai kesan seperti diceraikan daripada benda yang tajam. Kalau Abang Boy describe satu persatu lah, rasanya video ni akan kena aim dengan abang YouTube. Okey lah, Abang Boy bagi sikit je lah. Bahagian dada kepada mangsa telah ditarik keluar, macam kena rentap sampai tercabut. Okey korang faham kan? Benda ni Abang Boy kena cover-cover sikit. Bila dah nak reach 100k subscriber, abang YouTube memang tengah cari pasal je sekarang ni. So berbalik kepada cerita. Selain daripada kecederaan dekat dada, semua organ dalaman mangsa dah tak ada tau. Dalam dah kosong je guys. Disebabkan benda ni terlalu kejam, kes ni mendapat tumpuan di seluruh Japan. Semua macam tak boleh brain level kekejaman sampai macam tu sekali. Last benda kejam macam ni terjadi adalah pada tahun 1988, iaitu kes Junko Furuta. Abang Boy rasa Abang Boy belum pernah cover lagi kes ni, betul kan? Kalau korang nak Abang Boy cover, kasih komen banyak-banyak dekat bawah. So anyway, melalui forensiks lah, mereka dapat mengenal pasti mangsa sebagai seorang pelajar kolej berdekatan yang berumur 19 tahun yang bernama Hiroka Miyako. Dia telah dilaporkan hilang seminggu sebelum mayatnya ditemui. Miyako sebenarnya berasal daripada bandar Sakai di daerah Kagawa. Selepas tamatnya sekolah, dia telah melanjutkan pelajarannya di University of Shimane. Beberapa bulan sebelum tu, dia telah berpindah ke asrama yang disediakan oleh pihak universiti. Kawan-kawan yang mengenali Miyako describe Miyako ni sebagai seorang yang ceria dan sentiasa mengutamakan orang lain daripada diri dia sendiri. Memandangkan ini adalah kali pertama dia keluar daripada bandar tempat tinggal dia, so dia ni suka overthink dan sangat berhati-hati dalam pergaulan dia dengan lelaki yang lain. Miyako ni juga aktif bergiat dalam aktiviti amal yang dianjurkan oleh pihak universiti. In fact, beberapa bulan sebelum Miyako ni dilaporkan hilang, dia telah dijemput oleh pihak universiti untuk memberi ucapan di International Peace Conference. Basically, Miyako ni adalah pelajar yang famous lah dekat universiti tu. Dah lah pandai. Dia fasih pula dalam bahasa Inggeris. Susah doh nak cari orang Jepun yang fasih dalam English ni. Miyako dilaporkan hilang pada malam 26 Oktober 2009. Miyako ni sebenarnya bekerja part-time dekat sebuah kedai aiskrim di dalam sebuah shopping mall yang bernama Yume Hamada di Bandar Hamada. Rakaman CCTV telah merakam Miyako ni keluar daripada shopping mall tu pada pukul 9.15 malam. Miyako berbaju belang hitam dan putih dan legging berwarna hitam. Itu adalah kali terakhir dia dilihat. Jarak mall dengan asrama perempuan
adalah 2.5 km sahaja. Kalau student lain, diorang akan berkongsi teksi je. Tetapi pada malam tu, Miyako decide untuk jalan kaki. Dia nak simpan duit lah kot. Miyako pernah cakap dengan kawan dia, dia bukan daripada family kaya pun. Kalau dia nak belajar ke overseas, dia kena ada simpanan duit sendiri. Kawan Miyako juga cakap yang Miyako ni dah dapat kerja lain. Gaji banyak lah sikit daripada kerja yang sekarang ni dia buat. Sepatutnya dia mula bekerja pada 28 hari bulan. 2 hari je lagi. Selalunya perjalanan akan mengambil masa di antara 30 minit hingga 45 minit untuk sampai ke dom. Dan jalan tu bukan satu jalan yang selamat pun sebenarnya. Ada beberapa lorong yang gelap dan tak dilalui orang. Memandangkan ini adalah pekan yang kecil, pukul 8 selalunya dah mati dah tahun tu. Semua orang dah ada dekat dalam rumah. Tetapi sesuatu yang pelik terjadi pada malam tu. Miyako tak sampai ke dom. Dah nak sampai pukul 11 malam dah. Masih lagi tak nampak bayang. Mula-mula tu kawan-kawan Miyako tak adalah risau sangat. Yelah, Miyako pun dah besar panjang. Mungkinlah dia keluar melepak dengan kawan ke apa ke. Nanti balik lah tu. Tapi bila dah sampai esoknya, Miyako masih tak muncul-muncul. Ada orang dah start risau dah. Even dekat tempat kerja pun Miyako ni tak masuk kerja. Miyako ni sebenarnya ada satu habit. Setiap malam tanpa gagal dia akan call parents dia dekat kampung. Tapi pada malam tu langsung tak ada khabar berita. Family dia call pun tak dapat. Diorang try call pada besok paginya pun sama. So penyudahnya pada 28 hari bulan Oktober, diorang membuat laporan kehilangan kepada polis. Pada 2 hari bulan November, polis mengeluarkan poster rasmi kehilangan kepada newspaper dan media tempatan. Satu kertas siasatan telah dibuka, tetapi tak ada siapa pun yang tampil memberikan tips. Sampailah pada 6 hari bulan November tu, bila polis menerima panggilan daripada Masao, si pengutip cendawan, polis menjalankan siasatan terbesar dalam sejarah Jepun. 2 jabatan polis daripada Hiroshima dan juga Shimane telah bergabung untuk membentuk satu unit tindakan khas untuk menangkap pelaku. Menurut unit forensik, punca kematian adalah mangsa telah dicekoh dengan kuat dengan menggunakan tali di leher. Terdapat kesal lebam di seluruh badan mangsa, menandakan yang mangsa ni telah dibelasah sebelum maut. Terdapat juga tanda melecur seperti mangsa ni telah dicucuh dengan api rokok. Yang lagi teruk adalah terdapat kesan kecederaan yang teruk dekat bahagian kelamin mangsa. Masa mula-mula polis cek tu, diorang tak tahu sama ada mangsa ni adalah lelaki ataupun perempuan. Disebabkan keadaan mangsa yang dah mereput, polis susah untuk mengetahui masa tepat mangsa telah ditamatkan nyawanya. Diorang memberi anggaran masa kematian adalah di antara 26 hari bulan hingga 30 hari bulan. Tetapi ada satu bukti penting yang polis jumpa. Ada satu beg plastik yang ditemui tak jauh daripada mangsa. Beg plastik tu adalah daripada NTT Docomo. Beberapa tahun sebelum tu, NTT Docomo ni adalah satu syarikat penerbitan buku telefon. Tetapi sekarang ni dah jadi macam Maxis dengan Celcom pula dah. Dia offer servis line telefon. Penyiasat dapat tulis yang plastik tu telah diprint pada tahun 1995 berdasarkan desain dia. Keluaran buku telefon tu telah diedarkan di 5 bandar di daerah Hiroshima. Penyiasat percaya yang bahan bukti ni adalah milik kepada pelaku. Walaupun kes ni mendapat liputan meluas, kes ni tak ke mana pun. Polis temui jalan buntu. Polis menerima tips selepas penemuan mayat, tetapi tip-tip semua tak boleh dipakai. Bukan sikit polis terima tip. Beratus-ratus tips, tetapi hanya 30 yang boleh dipercayai. Itu pun tak membuahkan hasil. Ada beberapa saksi tampil memberi kenyataan yang diorang melihat satu kereta Toyota Mark II berwarna putih mengekori Miyako pada malam kehilangan. Satu lagi tip daripada seorang pemandu teksi mengatakan yang dia ternampak Miyako ni diheret masuk ke dalam sebuah kereta berwarna putih berhampiran dengan sebuah restoran pada lebih kurang pukul 9.30 malam. Pada 30 hari bulan Oktober pula, polis menemui satu kasut yang dipercayai milik Miyako 500 meter daripada dom asrama. Menurut seorang lagi saksi wanita yang tinggal berdekatan dengan Gunung Guryu, mengatakan yang pada malam 4 hari bulan November tu, dia ternampak satu kereta memasuki Gunung Guryu 2 hari sebelum mayat tu ditemui. Tapi itulah, setakat itu je yang polis dapat. Tak ada langsung bukti yang kukuh yang dapat mengenal pasti identiti pelaku. Walaupun setelah 6 bulan berlalu, masih lagi tak ada apa-apa berita kan pasal kes ni. Polis even mengeluarkan statement rasmi yang sebarang maklumat akan menerima wang ganjaran yang besar. Tetapi sepi je guys. Benda ni agak pelik sebenarnya. Selalunya polis dah offer wang ganjaran ni, mesti akan ada orang berebut-rebut nak bagi tips. Tetapi untuk kes ni tak ada langsung. Penyudahnya, kes ni jadi cold case dan bersawang dekat dalam bilik rekod. Tetapi rakyat dengan media masih lagi berharapan yang polis dapat tangkap suspek. Setiap tahun media akan membuat coverage pasal kes ni untuk mengingatkan rakyat yang kes ni masih lagi belum selesai. Okey, part ni dah masuk paranormal sikit, okey? Pada tahun 2009, satu siaran TV telah membuat liputan tentang kes ni. Masa dia orang tengah shoot tu, kedengaran suatu suara aneh overlaps dengan suara host. Suara tu menyebut Sugui ite kata do ushite watashi date, yang bermaksud sakit sangat, kenapa hanya aku. Abang Boy akan mainkan video tu, korang dengarlah sendiri. 広島県北広島町の我流山の林道の入り口です。
広島県北広島町の我流山の林道の入り口です。So, rakyat mula percaya yang suara tu adalah daripada roh Miyako yang masih mencari pembelaan. Tetapi ada juga percaya yang suara tu sebenarnya datang daripada orang yang berada berdekatan dengan tempat penggambaran tu. Dan ada juga yang mengatakan yang benda ni hanyalah prank. Walau apa pun alasan, berita tu telah meletakkan fokus rakyat kembali tertumpu dengan kes ni. Ramai yang percaya roh Miyako tak tenang selagi pembunuhnya tak dihadapkan ke muka pengadilan. Tetapi walaupun macam mana usaha polis, dorang tak boleh nak ke mana. Kes ni jam disebabkan tak ada bahan bukti yang kukuh. Setelah bertahun-tahun, akhirnya polis tak. Dorang dah tak boleh siasat dah. Korang kena tahu tau, dekat Japan dia ada satu terma undang-undang yang dipanggil Statute of Limitation. Dia sama juga macam kat Korea Selatan. Setiap kes ada tempoh expired untuk buat apa-apa pertuduhan. Dan kalau tak ada pertuduhan bila tamat tempoh expired tu, pihak berkuasa dah tak boleh buat apa-apa dakwaan dah. Walaupun dah tahu siapa sebenarnya ada titi pembunuh. Dan untuk kes Miyako ni, tarikh luput dia adalah pada 20 Oktober 2012. 3 tahun je dia punya limit. So far pada masa tu polis tak ada bukti baru, tak ada suspek dan tak ada pembelaan. Pada malam 26 Oktober tu, penduduk di Bandar Hamada telah mengadakan sesi memorial di pekarangan universiti untuk mengingati mangsa. Lecturer, student, kawan-kawan Miyako dan juga penduduk sekitar berkumpul dan menyalakan lilin dan berkabung atas kematian Miyako. Walaupun kes ni dah cecah tarikh luput, beberapa anggota polis masih lagi tak nak give up guys. Unit tindakan khas tu masih lagi menyiasat kes ni pada masa lapang dorang. Diorang masih lagi mengedarkan flyers kepada orang awam dan diorang merayu kepada orang ramai untuk memberi tips yang boleh membantu siasatan. Unit kajian saintifik polis persekutuan juga menawarkan bantuan diorang untuk create profil pembunuh daripada bahan-bahan bukti yang diorang terima. Ada kemungkinan suspek adalah lelaki dalam lingkungan 20 hingga 40 tahun dan menjadi penduduk tetap di area pegunungan tu sepanjang hidupnya. Sebab berdasarkan tempat penemuan mayat, tempat tu agak terceruk tau dan tak ramai orang yang akan masuk ke situ. So bermakna suspek tahu selok-belok Gunung Goryu. Berdasarkan daripada kecederaan mangsa pula, ada kemungkinan ini bukan kesalahan pertama dia. Dia buat benda ni dah banyak kali dah. Dia juga mungkin mempunyai rekod jenayah lampau yang berkaitan dengan serangan bercucuk tanam. So dengan menggunakan profil ni, polis mula cek balik database pesalah yang lampau. Dan pada 20 Disember 2009, dorang dapat satu nama, iaitu Yano Yoshiharu. Tetapi ada plot twist sikit guys. Yano ni sebenarnya dah tak ada. Dia dah meninggal. Dan yang mengejutkan adalah dia meninggal pada 2 hari bulan November 2009. So sekarang ni persoalan dia adalah, siapa Mamat Yano ni? Apa connection dia dengan Yano? Dan yang penting sekali, macam mana pihak berkuasa dapat mendakwa orang yang dah mati. Yano telah dilahirkan pada tahun 1976. Dia adalah anak sulung kepada seorang peniaga runcit di bandar Shimonoseki, daerah Yamaguchi. Kehidupan Yano ni memang keras geng. Dia banyak bercampur dengan gangster-gangster dan budak-budak jalanan. Tetapi walaupun dia ni nakal, dia tamat persekolahan di negara cemerlang tau. Dan diterima masuk untuk melanjutkan pelajarannya di sebuah kolej di bandar Kitakyushu. Tetapi benda ni tak lama guys. Pada tahun kedua, dia terus quit daripada belajar dan hidup tak tentu arah. Dia bekerja pun main-main, asyik tukar kerja je. Bila orang tanya dia ni kerja apa, dia je cakap dia adalah seorang freelance. Freelance buat apa pun tak tahulah. Yano ni ada satu masalah. Kalau compare dengan adik-beradik dia yang lain, dia adalah yang paling barai geng. Mak ayah Yano ni selalu bandingkan diorang punya pencapaian. Adik Yano ni buka satu bisnes salon rambut dan berjaya. Sementara si Yano ni masih lagi tak tentu hala. Tetapi Yano ni berkeras juga untuk hidup dengan cara dia. Peduli apalah orang lain punya pencapaian. Pada tahun 2024 lah tahun kejatuhan Yano. Dia telah ditangkap dan didapati bersalah atas dakwaan cubaan bercucuk tanam dengan bersenjata. Dia telah dipenjarakan selama 4 tahun. Walaupun Mamat ni dah dibebaskan, dia ni tak serik-serik lagi. Dia masih lagi membuat percubaan bercucuk tanam terhadap wanita di Tokyo dan juga di Kitakyushu. Tetapi disebabkan line dah panas, dia mengambil keputusan untuk balik ke kampung halaman dan mendapat kerja sebagai seorang salesman. Kali ni dia stop guys. Dia stop buat kerja-kerja macam tu. Dia memang bekerja sungguh-sungguh. Kerja tu pula memang barai. Memang tak ada life. Kalau tak ada sales, tak adalah gaji. Yano terpaksa kerja lebih masa hanya semata-mata untuk cari duit makan je. Yano selalu menggelarkan dirinya sebagai zombie dan tak mempunyai life selain daripada kerja. Tetapi yang mengejutkan adalah syarikat anggap Yano ni sebagai seorang pekerja yang rajin. Yano telah dinaikkan pangkat ke pengurus cawangan dan telah dipindahkan ke cawangan di Bandar Masuda, daerah Shimane pada tahun 2009. Dia tinggal bersorangan di sebuah rumah sewa 2 tingkat di pinggir bandar. Pada masa inilah polis mengaitkan Yano dengan misteri kehilangan Miyako.
pada malam kehilangan. Salah satu CCTV di luar mall tu telah berjaya merakam kereta Yano mengekori Miyako. Dan kereta Yano ni kebetulan pula adalah Toyota Mark II berwarna putih. Nampak tak ada punya kaitan? Beberapa hari selepas penemuan mayat Miyako, Yano apply cuti dan balik ke kampung halamannya. Dia bagi alasan kepada bosnya yang dia nak visit kubur ayahnya. Pada hari tu dia telah berjumpa dengan member rapatnya dan mengatakan yang dia telah melakukan sesuatu yang dahsyat. Kawan dia ingatkan dia kena target disebabkan jenayah lampau yang dia pernah buat. Tapi bila kawan dia fikir balik, apa yang Yano cakap tu ada kemungkinan pengakuan bersalah daripada Yano. Selepas berita pensabitan ni, beberapa orang wanita yang tinggal berdekatan dengan kawasan pegunungan tu tampil memberi kenyataan yang diorang ternampak kereta Toyota sedan berwarna putih berdekatan dengan tempat mayat mangsa ditemui pada lebih kurang pukul 1 hingga 4 pagi. Berdasarkan semua penemuan ni, polis yakin yang diorang telah menjumpai suspek. Polis bertindak untuk menyerbu kediaman Yano di Bandar Masuda. Walaupun selepas bertahun-tahun kematian Yano, rumah tu masih tak mempunyai penyewa tau. Dan polis berharap yang diorang akan temui bukti yang mempunyai kaitan dengan kes ni. Diorang telah berjaya merampas satu USB drive yang dipercayai milik Yano. Tetapi bila polis cek, USB tu dah kosong guys. Tak ada apa-apa file pun. Tak tahulah sama ada korang tahu atau tak pasal benda ni. Sebenarnya data dalam USB tu masih ada. Selagi USB tu tak diformat, pakar IT masih lagi boleh retrieve file yang ada dekat dalam tu. Dan apa yang diorang temui dalam USB drive tu memang ngeri gila guys. Beberapa polis yang usah tu terus termuntah. Forensic berjaya recover 57 file gambar. Gambar-gambar tu bukan sembarangan gambar tau. Kesemuanya adalah gambar Miyako diseksa dan ditamatkan nyawanya dengan kejam. Gambar proses perceraian sistem mangsa pun ada tau. Semua tu telah dibuat di dalam bilik air di rumah Yano sendiri. Gila weh. Sebab itulah Abang Boy salut kepada polis dan pakar bedah siasat. Tak semua boleh hadam tengok benda-benda macam tu. Even Abang Boy pun tak berani weh. So anyway, 2 hari selepas penemuan mangsa, berita TV telah melaporkan tentang satu kemalangan di lebuh raya Chugoku Expressway. Pemandu telah melanggar benteng jalan sebanyak 3 kali dan akhirnya kereta tu pun terbakar. Pemandu telah ditemui rentung di dalam keretanya. Ibu kepada pemandu pula telah tercampak keluar dan mati di tempat kejadian. Pemandu tu adalah Yano. Menurut siasatan awal, dekat jalan langsung tak ada tanda yang kereta tu break tau. Macam Yano ni langgar benteng jalan tu dengan sengaja. Polis membuat spekulasi dia membawa ibunya sekali disebabkan dia tak nak ibu dia bersusah hati kalau dia ditangkap nanti. Menurut saksi di tempat kejadian pula, dorang mengatakan yang dorang nampak Yano ni dengan sengaja melanggar benteng tu. Lepas langgar kali pertama tu, dia reverse kereta dan langgar tempat yang sama berkali-kali sampailah akhirnya kereta tu terbakar. So tak tahulah mana yang betul sebenarnya. Tak kurang juga ada teori konspirasi yang berbau paranormal geng. Ada yang mengatakan Yano telah dirasuk oleh roh mangsa. Itu yang membuatkan Yano menamatkan nyawanya sendiri. Mula-mula tu polis anggap yang ini adalah kemalangan biasa je. Disebabkan kawasan tu memang kawasan kemalangan pun. Dah berapa banyak kalilah kemalangan maut dekat Selekoh tu. So end up polis just tutup kes macam tu je. Tak ada langsung siasatan lanjut. Berbalik kepada tahun 2016, berdasarkan dengan semua penemuan baru ni, unit tindakan khas telah submit report rasmi dengan mengatakan Yano adalah pelaku dalam kes pembunuhan Miyako. Tetapi disebabkan suspek utama dah mati, kes ni ditutup secara rasmi tanpa apa-apa dakwaan. Pada 21 Januari 2017, Badan Penghakiman Tertinggi Jepun telah menggugurkan pertuduhan ke atas Yano disebabkan kes ni dah 7 tahun dah. Ingat tak Abang Boy cakap pasal statute of limitation tadi? Sebab itulah pertuduhan terhadap Yano telah digugurkan macam tu je. Ramai rakyat yang anggap kes ni tak memberi keadilan terhadap mangsa. Dorang menyalahkan polis buat kerja sambil lewa tau. Tetapi kan, disebabkan kes ni lah Bandar Masuda telah memperkenalkan satu sistem pembuangan sampah yang efisien. Setiap sampah ni ada nombor siri tau. Dan nombor siri tu boleh trace balik kepada owner. So kalau adalah sampah-sampah yang mencurigakan, senang-senang je pihak berkuasa boleh trace. Jangan buat main dekat Jepun guys. Gila kan? Macam manalah boleh orang layan benda-benda macam tu. Last Abang Boy tengok benda-benda macam ni masa zaman blog Kari Ngeri dulu. Itu pun Abang Boy tengok tutup sebelah mata geng. Ngeri doh. Rasa nak muntah. Ada juga teori yang mengatakan yang Miyako ni adalah mangsa untuk snuff movie. Percaya atau tak, ada pasaran untuk gambar-gambar dan video gandas macam tu tau. Diorang gelarkan benda tu sebagai snuff movie. Selalunya benda-benda macam tu diedarkan di dark web. Sama ada betul ada filem tu wujud ataupun tak, Abang Boy serahkanlah dekat korang. Seperti biasa, Abang Boy nak dengar pendapat korang pula. Pernah tak korang tengok snuff movie macam ni? Kasih komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy.
Assalamualaikum.